Okey, soalan 1 juta untuk korang semua. Adakah flagship masih lagi relevan untuk dibeli pada tahun 2025 ni? Mari kita bincangkan. Kalau korang tanya aku soalan ni 5 tahun lepas or even 6 tahun lepas, semestinya lah jawapan dia tidak lah. Tetapi, bab kata MKBHD, cheap phone are getting good and good phones are getting cheap. Simple je ayat ni. Tapi sekarang ni kan, banyak gila telefon mid-range atau orang panggil premium mid-range yang dah mula masuk market dan boleh lawan typical flagship yang keluar tiap-tiap tahun tu. Contoh, beberapa tahun lepas kita ada telefon-telefon yang orang kata flagship gila lah. Contohnya macam Xiaomi 14T Pro dan juga Honor 200 Pro tu. Harga dia bawah 3,000 je, tapi spek dia boleh challenge phone yang datang dengan harga 5,000 tu. So dekat sini kita dah boleh nampak lah kan, phone mid-range sekarang dah jadi makin powerful. Berbalik-balik ke soalan tadi, kenapa nak beli phone flagship? Betul tak? Well, itulah benda yang kita nak bincangkan pada video kali ni. Is it still worth it? Jom kita mulakan video ni. Tapi lah kan, bila kita bercakap pasal flagship, mestilah perkara yang pertama dalam otak akan terfikir pasal Samsung ataupun iPhone kat sini. Especially Samsung Galaxy S series. Setiap tahun mesti keluar dengan ciri yang paling gempak lah kat sini. Tahun ni S25 series. Harga dia dekat 5,000. Mahal betul kan? Sekarang kita bandingkan dengan telefon yang aku actually enjoy guna tahun ni, iaitu Honor 400 Pro ni. Harga dia bawah 3,000, tapi ciri-ciri dia banyak yang dulu kita expect hanya dekat flagship. Kamera padu, design premium dan performance pun bukan calang-calang kat sini. So dekat sini kita akan tanya juga, apa bezanya flagship zaman sekarang ni? Apa beza dengan harga 5,000 dengan harga bawah 3,000 ni? Okey, untuk benda yang pertama yang membezakan flagship dengan telefon mid-range ni adalah dia punya software update. Samsung bagi 7 tahun software update. Memang gila, flagship lain pun boleh bagi sampai 4 ke 5 tahun je. Untuk Honor 400 Pro pula, diorang hanya menjanjikan 2 tahun sahaja, tapi diorang dah umum akan bagi 6 ke 7 tahun untuk model yang akan datang. Jadi maybe 2 tahun ni akan berubah jadi 6 tahun in the future tu. Sebab satu, kat market Euro diorang akan start dengan 6 tahun untuk tahun depan. So most likely untuk market Malaysia akan follow juga ke 6 tahun tu. So we have to see for the future lah right now. Tapi untuk aku ni sendiri pula, as a tech reviewer, aku memang tak pakai phone lama sangat. Macam aku sekarang ni, pakai iPhone 15 Pro ni, pakai 2 tahun dah tukar. Sebab apa? Sebab bateri dah macam air terjun. Baru pakai sehari dah nak habis dah bateri. So tak tahan lama sangat. Now, of course, bila flagship, dia datang dengan chipset flagship jugalah. Macam Samsung Galaxy S25 ni, dia datang dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Chipset paling power setakat ni. Tapi phone mid-range premium sekarang pun dah banyak pakai Snapdragon 8 Gen 3 standard punya version, macam Honor 400 Pro dan juga Poco F7 Pro tu. Yes, betul, Snapdragon 8 Elite memang powerful kalau nak compare dengan 8 Gen 3. But at the same time, bila kau fikir balik, kalau kau tak kisah pasal gaming, why the hell are you getting the 8 Elite? Tapi kalau korang nak gaming pun, kenapa kau nak spend sampai 4 ke 5,000 untuk main Mobile Legend? Betul tak? So kalau korang yang nak main game tu, baik korang ambil Honor ataupun Poco tu untuk main game. Harga bawah 3,000 dah sekarang. So it doesn't make sense untuk korang beli the best flagship untuk main game. Dan of course, bila cakap pasal flagship, of course kamera dia pun mesti kena padu. Dan kebanyakan flagship sekarang pun semua pakai triple camera setup, melainkan Ultra dia akan jadi 4. So kita nak bincang pasal base flagship saja kat sini. So Honor 400 Pro dan juga Samsung S25 ni, kedua-dua datang dengan triple camera setup lah kat sini. Untuk Honor 400 Pro, dia datang dengan 200 megapixel kamera utama, 50 megapixel telefoto dengan 3 times optical zoom dan 12 megapixel ultra wide dengan keluasan 112 darjah. Untuk S25 pula, dia datang dengan 50 megapixel kamera utama, 10 megapixel telefoto dengan 3 times optical zoom dan 12 megapixel ultra wide dengan keluasan yang lebih besar, iaitu 120 darjah. So dari segi testing aku sendiri, untuk waktu siang memang Samsung menang dari segi dynamic range yang lebih cantik dan ultra wide yang lebih bersih. Yes, gambar Samsung memang cantik waktu siang, lebih vibrant, di mana untuk Honor dia lebih kontrasti. Dia bukan tak cantik, dia lebih kontras. So macam kalau tengok kat pokok-pokok tu dia lebih gelap, di mana Samsung dia lebih cerah. Ini lebih kepada preference orang sendirilah. But kalau korang pas ke orang akan prefer Samsung lah waktu siang. Even ultra wide dia pun memang ngam. Aku rasa kalau kau tanya aku ultra wide terbaik untuk phone Android, yes, Samsung antara yang terbaik lah untuk ultra wide. But bila kita pergi ke bahagian portrait dan juga dia telefoto Samsung dengan Honor boleh kata dekat-dekat lah. Di mana sometimes Honor lawa lagi, sometimes juga Samsung lawa lagi. But bila kita pergi ke portrait, dekat sini memang portrait champion lah untuk Honor, disebabkan kau ada banyak filter dari segi hardcore sampai film loop, di mana Samsung hanya ada dia punya orang kata filter yang agak kecil ni lah, dari beri-berinya dia ni yang bagi aku
tak menarik sangat. So hasil gambar dia bagi aku Honor nampak lebih menarik lagi. Dan edge detection dia pun aku rasa lagi menarik. Bukan lagi menarik lah, lagi cantik lah kalau nak compare dengan Samsung yang going for that super natural look. Tapi at the end of the day tak nampak natural pun sebenarnya. So bagi aku kat sini portrait dan juga dia punya telefoto Honor menang. Dan lagi satu untuk night mode pun aku perasan dua-dua lebih kata dekat-dekat, but di mana Samsung lebih kepada natural look, di mana untuk Honor memang nampak lebih kontrasti, warna lagi cerah dan juga warna dia kalau kau tengok memang lagi cantik lah in my opinion. So untuk overall camera wise it's kinda like aku cakap kat korang lebih kepada draw lah. Tapi dengan harga berbeza ni kena bagi kat Honor lah sebab Honor murah lagi. Cuma kalau korang yang nak fokus pada video, yes, Samsung akan menang lah dari segi overall tu. Dari segi dia punya stability dan hasil video dia Samsung lawa lagi kat sini. Nah, kita bercakap pasal overall phone ni pula. Okay, untuk Samsung Galaxy S25 ni dia adalah telefon compact, which is something yang aku suka personally. But dengan skrin 62 inci, tapi dekat kat sini dia punya bateri memang kecil, 4000 mAh. Sesuai lah kalau korang yang suka phone yang kecil, tapi korang kena ni lah, sacrifice that bateri lah yang agak kecil dan nak compare dengan Honor ni. Yes, korang boleh go for the S25 Plus, tapi bateri dia tak besar mana pun, 4900 mAh, di mana kebanyakan telefon sekarang dah pakai silicon carbon 6000 mAh. Kalau compare dengan 4900 memang jauh beza lah kat sini. Dan of course bercakap pasal Honor 400 pula datang dengan skrin yang lebih besar 67 inci dengan bateri sebesar 6000 mAh. Memang tahan lama kat sini lah. Dan lagi satu, skrin Honor pun lebih memukau dengan brightness lebih tinggi, resolusi lebih tinggi dan juga ada banyak ciri untuk pelindungan mata tu. But at the end of the day, aku tahu size phone ni lebih kepada preference orang. Yes, memang Honor bagi macam-macam, but aku tahu orang yang macam aku dan juga segelintir korang lebih prefer phone compact disebabkan lagi mudah nak pegang dan seronok nak pegang. Senang sebab kecil kan. Tapi itulah pilihan korang sendiri kat sini lah. Dan of course last kali kita nak bincangkan adalah dia punya fungsi-fungsi AI. Of course tahun 2025 AI still the hot topic untuk mana-mana video. So apa yang membezakan kedua-dua phone ni dari segi AI dia? Sebenarnya kat sini ada banyak ciri AI utama dekat Samsung S25 dan juga Honor 400 Pro ni yang sebenarnya lebih kurang je. Contohnya kat sini ada circle to search, dua-dua ada live translate, dua-dua pun ada untuk korang yang nak translate masa travelling tu, AI eraser which is something yang semua orang dah tahu, dan AI face tune. Yang mana Honor dia panggil AI face tune, lepas tu untuk Samsung adalah best face. Korang boleh edit lah muka korang yang tengah senyum, tak senyum. Dan aku rasa benda ni semua orang dah tahu. Dan lagi satu last sekali, Google Gemini, di mana korang boleh sembang lah dengan korang punya personal assistant which is Gemini untuk buat kerja tu. Cuma kat sini kita boleh nampak lah semua fungsi-fungsi AI ni dah ada dekat phone mid-range hinggalah flagship, dah tak ada exclusivity dah kat sini. But bercakap pasal eksklusif, yes, kedua-dua telefon ni juga ada fungsi-fungsi AI eksklusif juga. Antaranya kalau korang pergi ke S25, dia ada audio eraser, korang boleh buang bunyi bising dari video sesuai untuk korang yang content creator yang tengah shoot pakai mic built-in ni. Aku rasa fungsi ni memang best, aku try in memang best. Tambahkan korang boleh separate bunyi lagu dengan dia punya instrumental which is kinda insane. Dan lagi satu, dia ada integrasi yang lebih mendalam dengan apps Google macam Google Map, Gmail, Doc, Calendar dan lain-lain tu. Kalau korang pergi ke Honor 400 Pro lah, dia lebih kepada fungsi-fungsi creativity kat sini. Contohnya macam AI image to video, korang boleh tukar gambar jadi video automatically dengan gaya dan juga music tu. Lepas tu Magic Portal, korang boleh drag and drop mana-mana gambar untuk ke apps. Contohnya macam korang nak ambil gambar daripada korang gallery masuk ke IG. Lepas tu AI deepfake detection, something yang aku dah cerita setiap video dah. Dan last sekali ada banyak lagi lah fungsi-fungsi AI dalam kamera macam AI upscale, AI subtitle, AI summary dan banyak lagi. Dan semua apps ni tak payah install luar. So sebagai summary kat sini, Samsung fokus AI untuk productivity, Honor pula lebih kepada AI visual fun ataupun creativity. Dua-dua ada kekuatan masing-masing. Cuma beza yang kat sini lah kan, Samsung Galaxy punya AI ni atau Galaxy AI hanya percuma sampai tahun ni, tahun depan kena start berbayar, manakala untuk Honor dia free. Kecuali image to video yang korang kena bayar start 2 bulan daripada sekarang. So itu je lah benda yang kena bayar. Dan fungsi ni pun aku rasa untuk percuma agak hard jugalah nak sustain untuk Honor kan. So kalau korang yang dah ada Honor 400 tu, korang boleh gunalah fungsi ni, image to video, sementara dia free ni. So kita berbalik kepada soalan 1 juta tadi, perlu ke korang beli flagship pada tahun 2025 ni? Jawapannya seperti semua video aku terpulang kepada korang. Korang yang decide sendiri kat sini. Yes, spec wise memang dah makin dekat, tapi software experience, support panjang dan ekosistem tu masih lagi jadi nilai flagship. Tetapi korang literally getting that Honor Magic 7 Pro punya experience dekat telefon half the price. So bagi aku dia memang relevan nak dibeli lah kalau korang yang nak save duit tu.
Cuma kalau korang macam aku jenis picky sikit dari segi UI, mungkin korang akan fikir banyak kali lah kat sini. Cuma itulah, kalau korang nak lebih lagi, orang kata nak the best of the best, beli telefon Ultra lah. Cuma korang kena spend lebih lagi lah duit tu, kalau ada. So kalau korang yang nak praktikal, performance hebat, kamera dan AI yang padu, tak kisah pasal brand sangat, mid-range premium macam Honor 400 Pro dah lebih daripada cukup dekat sini. So sekarang korang fikir balik, apa yang korang mampu dan apa yang korang mahu. So itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.